Rozi tak pancing. Dia tukang tengok ikan. Sebab dia ada spek boleh tengok ikan. Okey dia. Ya. Memang nampak je. Memang banyak. Kali kali. Kalau dia makan. Okey dia makan. Makan. Bosok. Wah, tu dia. Dia melompat-lompat lagi. Banyak dah. Nampak putus duduk depan. Oh ya. Aku nampak paling bekor depan ke sedek. Kono aku gampang aku lagi memang rekor kan. Wih, besar gila je. Apa? Gila je tengok muka dia. Bukan dia mah. Ai. Aku dah buka kau. Aku baru nak buka pancing weh. Janganlah layu macam tu. Gampang ni gayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rozi dah naik. Kita letak situ. Geng, biarkan situ Alright. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi geng. Okey, hari ni hari Ahad geng. Aku komplot dengan tipu ni ha ni. Aku paksa dia bawa masuk pot dia ni ha. Kalau tak dia tak nak. Ada dekat Mitsui ni geng. Dekat Mitsui. Itu seorang lagi dia geng. Tu Zul adik si Rozi ni ha. Memang dia ni kena ketuk baru dia nak bawa ke pot dia. Itu kisah dia. Rozi dah naik seekor tadi. Macam video aku tunjuk tadi geng. Ni sekarang ni jenuh aku kena bakar. Tak apa, kita sabar masa panjang. Okey. Teruskan menonton, tengok apa jadi hari ni. Masuk video aku tak potong tau. Allah. Jangan macam tu dia sakit mulut. Padu. Letak terus ambil. Itu dia cakap. Oi, sayang. Tapi kalau tak lekat memang dia naik atas pelepah tu. Letak lagi. Bismillah. Dia duduk kat tepi sana. Nampak melengkung sud. Aku siap zoom lagi nak bagi kau. Aduh. Tak apa. Dia ada sini ni. Sekali lagi ya. Nanti kalau dia ambil kau cakap tau. Sebab aku nak zoom. Sekarang ni aku tak zoom. Kalau dia makan. Okey, dia makan. Makan. Bosok. Wah, tu dia. Mana tak nampak mengambur ni? Tu dia, besar pepek. Dia. Ni bukan dah senyum. Baru ada senyum. Joget. Aduh. Kena potong kat lapis. Alhamdulillah. Bosor yang padu. Yes, aku dah dapat jam. Kau tipu. Padu meletup. Ya. Gigi cakap aku tadi bila cakap cepat. Aku cepat. Sampai aku pula rasa nak cepat. Besok pasal kita kecohnya si Rozi ni dah cakap. Alhamdulillah. Tapi tadi lagi besar. Yang dia. Tak apa, ada lagi. Yang ni nampak dia kalau kena tahu dia ni awak. Duduk di situ. Mau letup geram aku. Ya, seorang kau cepat. Relax, jangan kalut-kalut kan patah pula. Aku nak tengok. Jangan. Ini
kau buat satu rekod untuk peribadi kau. Selama ni banyak agak kau dapat, tapi tak saiz. Kali ni kita cari saiz. Perempuan umur Bismillahirrahmanirrahim. dekat 80. Sembam dia tinggi dia 5 kaki 6 inci. Mana rupa ni? Katik. Apa pasal ni? Kalau dia ambil apa? Dia ambil apa? Nampak? Yalah, nampak ah. Gila. Oh tu, 5-6 ekor macam banyak. Nampak kau ni. Kau umpan kau. Pasal dia tak ambil umpan. Oh. Okey. Oh, jam. Memang nampak jam. Memang banyak. Gila. Bukan sikit jam kali 578. Nampak je kau pakai ni, kau tak percaya. Aku kan nak nipu kau kalau kau pakai polarized memang kau nampak. Aku pakai tu mana boleh aku nampak pun. Kalau aku kena buka spek. Kau kena pakai spek. Ayah, betul lah. Mantap. Makan kau degil cakap aku tadi. Kalau kau tak degil cakap aku tadi, lama dah balik. Ni biar dulu. Kalau kau pakai ni, kau akan nampak berapa banyak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Strike ketiga. Baca doa makan. Allahumma barik Okey. lana wa qina azabannar. Amin. Sekor yang ni ah. Dia masuk balik dia. Dia tak timba, dia separuh ai. Tu dia. Okey. Dia dah 2-3 bulan dah. Dia dah Datang dah 4-5 ekor. Ha. Jaga. Jaga narik. Sabar je lah. Ni panjang ni. Ni sejengkal lebih. Kok formula ni mau. Ikan kat sini. Oh, nampak. Banyak jam. Nampak tak sedut, nampak tu. Oh, ya. Aku nampak paling ekor depan aku sedut. Seronok aku gampang aku lagi main dengan kau lah. Seronok aku. Aku nampak, kau tak nampak dia cakap kalau kau boleh pakai ni. Padu. Sebab aku nampak paling. Padu. Kalau kau pakai ni, Alhamdulillah. kau geram. Strike keempat. Berapa minit ya? Puyuh. Ni betul-betul boleh gasak. Puyuh Mitsui. Sui. Aje gampang. Hari ni aku tak mancing ni. Rozi tak mancing. Dia tukang tengok ikan. Sebab dia ada spek boleh tengok ikan. Kita cari strike yang kelima je. Tapi memang jelas lah man. Dia melompat-lompat lagi. Tiga ekor. Dia melompat-lompat lagi. Slow je dia macam tu. Dia melompat-lompat lagi. Oh, nampak. Makan terus. Alamak. Makan terus tu. Aku seronok pula jadi. Tak. Tu. Banyak jam. Allah. Banyak jam. Tu nampak dah ambil angin nampak tu. Nasib baik aku tak nampak. Nampak tu. Dia ambil angin nampak. Dia macam kau ni dibuka hijab lah. Nampak tu banyak jam. Kira makan suap jam. Makan suap. Okey, makan. Depan mulut dia tu jam. Satu. Tak pasal ada. Udang ni keras. Oh dia ambil. Oh yes. Alamak lambat. Sangkut pelepah. Pelepah di atas. Aku dah rasa nak ke belakang jam. Sila. Jelas cari. Kau lain sini kan? Ha. Tak boleh aku. Aku ni sampai petang ni kalau dia. Wih, besar. Alhamdulillah. Sekejap. Fuh. Makan solid ya. Makan solid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari kita cari. Tadi strike yang ke 5. kelima. Kita cari lagi. Tengok aku letak minyak ni. Tak nampak je. Tak nampak langsung. Tak boleh kena pakai juga. Tak puas hati. Baru kau jadi macam orang gila. Tadi dia nak mancing aruan. Kejam. Tu. Dia datang. Dia tu mula-mula sekor je. Lepas tu dia datang ramai-ramai. Ha. Aku letak minyak kot. Oh, dia ambil. Banyak jam. Ya Allah, aku cakap jam. Memang banyak. Hijab aku terbuka hari ni. Gila. Ya, dapat lagi. Ya.
Ya, yeay. Hijab aku terbuka hari ni Jam. Huhu. Kasar. Nanti aku bagi kau video ni. Padu. Padu geng, padu. Tengok ni sedang Oh. Hari ni Padu. aku nak suruh dia collect kau punya kesepat. Tak apa. Kalau dia tak collect, lepas ni aku tak nak bawa dah. So, Hari ni aku bagi dia collect kau. kalau ikan ni dia nak pun ambil lah. Tak nak banyak, Janji aku konten jangan ambil. Konten aku dia tak boleh ambil. Konten yang tak dia lah. Ikan nak ambil, ambil lah. 10 ekor aku nak je hari ni. Senang-senang je lah buat masa ni. Kalau dia tak nak bagi, lepas ni aku tak nak. Sembat sikit je. Jangan kuat-kuat. Tapi sebenarnya dia terlajak tu sebab ikan dia tak ada. Sini memang tengah hari aku duduk kat situ je lah. Situ tak panas. Ikan boleh. Tak nampak. Dia bukan tak nampak, dia tak ada main. Nak ambil ikan boleh lah. Nak ambil konten tak boleh. Konten lagi mahal dari ikan. Konten kita nak. Sebab orang macam tak percaya. Tapi tadi satu video lah aku nak buat ni kan. Nak seronok kan. Konten tak syok lah. Main copyright orang punya kan. Gila aku sampai tak macam buyu Jam. Kau punya pasal. Di belakang tu. Jadi aku kena lari daripada kau sementara waktu. Nak haruan ni yang belakang. Aku rasa setakat ni dulu geng video aku hari ni. Dah dekat tengah hari dah ni geng. So aku balik. Aku nak balik lah ni geng. Penat geng. Penat mancing sini. Ikan sepat dia ada. Naiklah dalam 5-6 ekor kot. Ikan dia ada tapi dia lambat nak ambil umpan geng. Lambat. Memang lambat. Okey. Yang mana baru singgah channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum.